Sebenarnya ramai lagi antara kita yang buat sesuatu dalam hidup tu sebab orang lain yang suruh ataupun orang lain cakap yang buat pilihan tersebut adalah benda yang bagus, tanpa diri sendiri membuat penilaian dan membuat keputusan untuk hidup dengan cara yang diri sendiri yang mahukan. Kita terlampau mendengar apa expectation masyarakat, apa expectation orang sekeliling, sampai kita tak tahu apa sebenarnya yang kita nak. So lebih baik hidup ni tanya diri sendiri dulu, apa yang aku nak. Kena ada skill atau kemahiran untuk tahu apa yang diri sendiri nak. Kena ada ilmu tentang mengenali diri, supaya kita betul-betul kenal diri kita ni siapa. Dan bila kita kenal, kita buat sesuatu keputusan dalam hidup, kita buat pilihan dalam hidup disebabkan kita nak benda tu, bukan disebabkan oleh orang lain cakap pilihan tu bagus, pilihan yang lain tak bagus.